Lepas tu, datang lagi pula ada menteri yang minum arak dalam majlis rasmi. Kau nak minum arak, pergi jalanlah minum. Tapi kita ada undang-undang yang perlu kita patuh. Isu bendera terbalik yang sengaja, saya nak bagi tahu, bendera terbalik yang disengajakan. Yang kita bercakap, yang kita lawan adalah pelaku tu. Pelaku tu. Kita tak sebut pun parti apa, betul tak? Tapi yang konon-konon backup menjadi pelindung kepada pelaku tu siapa? Hari ini lepas saya cakap ni, mungkin lepas ni banyaklah Malaysia kini akan tam saya. Nanti akan ada satu puak yang akan melompat sana sini. Tapi saya tak peduli, aku tak peduli sama kau lah. Hari ini aku nak bercakap tentang parti aku. Hari ini kita perlu jujur. Perkara yang ramai tahu tapi kadang-kadang tak semua berani nak cakap. Musuh yang nyata tu sebenarnya wujud, betul atau tidak? Musuh yang nyata tu sebenarnya, musuh yang nyata ni berada dalam pasukan, betul atau tidak? Yang berada dalam kerajaan pada hari ini, betul atau tidak? Musuh tu bukan sekadar beza pandangan. Musuh tu dah banyak kali mencabar kita. Cabar kali pertama okey, kita boleh faham. Tapi kali kedua pun okeylah, boleh terima. Tapi dah berkali-kali kamu cabar pemuda UMNO, maknanya kami bukan anak jantan lah kalau kami tak lawan balik. Mereka dah mula nak mencabar perkara asas Melayu dan Islam. Mereka dah berani nak sentuh tentang agama. Mereka dah berani nak sentuh tentang institusi. Mereka mempelekehkan simbol. Dan setiap kali orang Melayu bangkit, orang Melayu marah. Orang Melayu marah ni, orang Melayu tak attack. Orang Melayu respon. Tak ada apa yang berlaku. Tapi bila kita bangkit, kita lawan, dia pula tuduh kita yang pelampau. Dan saya nak tekankan, media tolong pick up. Ni, kalau ada DAP yang dengar ni, tolong dengar ni. Pemuda UMNO tak pernah nak cari gaduh dengan musuh kita tu. Tapi saya nak bagi tahu, kita takkan berdiam diri jika prinsip dan maruah kita dipijak. Saya nak tanya pada semua pemuda, isu kalimah Allah pada Stoken yang kita lawan adalah kekemat. Tapi siapa yang backup kekemat ni berjaya ni? Isu halal. Yang kita persoalkan adalah pencabulan sensitiviti umat Islam. Tapi siapa yang konon-konon melawan dan backup mereka ni? Isu bendera terbalik yang sengaja, saya nak bagi tahu, bendera terbalik yang disengajakan. Yang kita bercakap, yang kita lawan adalah pelaku tu. Pelaku tu. Kita tak sebut pun parti apa, betul tak? Tapi yang konon-konon backup menjadi pelindung kepada pelaku tu siapa? Nak bagi tahulah, orang yang mempertahankan bendera tu ni 23 hari bulan nak pergi menghadap dalam mahkamah lah hari ni. Tapi kamu buat report 10 kali ke, kamu nak charge saya ke, buat pi lah. Aku tak peduli. Aku akan lawan kamu habis-habisan. Sebab lepas tu datang lagi pula ada menteri yang minum arak dalam majlis rasmi. Kau nak minum arak, pergi jalanlah minum.
Tapi kita ada undang-undang yang perlu kita patuh. Kamu langgar undang-undang, kamu minum arak dalam majlis rasmi kerajaan, takkan kita nak diam diri, betul? Dan saya nak tanya kepada perwakilan pemuda, yang beria-ia backup ni siapa? Lepas tu ada pula isu tuntutan UEC. Saya nak bagi tahu ni, Chief Nazri pun ada depan saya. Ni banyak mantan menteri semua dalam depan kita. Zaman Barisan Nasional ada juga isu ni. Tapi masa ketika itu kita manage dalam kabinet. Menteri cakaplah dalam kabinet, bincang elok. Sebab isu ni isu yang paling sensitif, betul atau tidak? Ada pula seorang hero. Konon-konon parti dah kalah dekat Sabah, tinggal telur ayam. Konon-konon dekat luar, oh kita mesti tuntut UEC bla 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 bla. Kamu ingat kamu nak tuntut, kami pemuda UMNO nak diam ke? Tidak sama sekali. Sebab itu yang paling kita sedih sekali bila ada pemimpin mereka yang mempersendakan nasib pemimpin kita. Saya nak tanya, Puchong mana Puchong? Saya nak ucapkan tahniah Puchong kerana memutuskan hubungan dengan DAP. Sampai ke hari ini saya nak bagi tahu, pemimpin yang biadab itu langsung tak minta maaf. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau langsung tak nak minta maaf, dia heran ke pasal kita ni? Saya nak bagi tahu kepada mereka lah, kalau kamu tak heran kepada kami, kami 1000 kali tak heran kepada kamu lah. Mereka nak cuit api sensitiviti. Kemudian dia pura-pura pula terkejut apabila orang Melayu marah. Ini bukan DAP je, semua orang. Ada parti yang dah takbir kerajaan Selangor lama dah. Ada parti yang dah takbir kerajaan Selangor ni cukup lama. Tok Arman berapa lama dah takbir tak? 18 tahun takbir kerajaan Selangor. Kalau 18 tahun dulu, anak yang kecil ni dah 18 tahun dah boleh masuk dalam persidangan dah ni. Tapi isu babi, oh ini cadangan daripada Barisan Nasional dulu. Kepala otak kau. Jadi, lepas ni apa lagi? Lepas ni apa lagi dia nak cakap tentang kita? Cukup-cukuplah, cukup-cukuplah. Bila dia buat begini, kalau betul dia nak duduk dengan kita, dia patut tahu apakah garis merah ni kita. Bukan main bantai saja. Dan ini bukan kali pertama, bukan kali kedua, berulang-ulang kali. Saya nak ulang sekali lagi. Air. Cukuplah. Saya nak tanya dia, lu orang mahu apa sebenarnya? Kamu semua mempertahankan penghinaan terhadap Islam Melayu, itu sudah cukup untuk menjelaskan siapa musuh pemuda UMNO yang sebenar.